Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya 816959 Pegawai 1 PNK Nur Syah Nanawi bin Omar. Pada tahun ini saya akan bertugas di Markas Armada TLDM Lumut, dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Maaizul Batin kepada kedua ibu bapa saya yang berada di Kedah, iaitu Omar bin Haji Mat Isa, ibu saya Rokiah binti Yaakob, bapa mertua saya Haji Hashim bin Isaid, ibu mertua saya Siti Mariam binti Abdullah. Tak lupa juga saya mengucapkan selamat Hari Raya Maaizul Batin ini kepada isteri saya, anak-anak saya, Fazilah binti Hashim, dengan ucapan selamat Hari Raya Maaizul Batin. Dan juga pada kesempatan ini saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk menyampaikan pesanan kepada isteri saya, jagalah anak-anak kita pada Hari Raya ini kerana saya tak dapat pulang untuk bersama. Sekian, terima kasih. Saya 818782 Bintara Muda PWP Muhammad Nordin bin Kasim akan bertugas pada hari lembaran ini yang akan menjelang. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada keluarga saya yang berada di Kedah dan keluarga isteri saya yang berada di Kuala Terengganu. Tidak lupa juga kepada isteri dan anak saya dengan ucapan bergembiralah di Hari Raya yang penuh bermakna ini. Abang tidak dapat pulang untuk berhari raya bersama kerana abang bertugas di Hari Raya. Assalamualaikum. Saya 818215 Laskar Kanan Rosli bin Ali. Pada hari akan datang ini saya akan bertugas di Markas Armada, dan di kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada ayah saya yang berada di Sabah, iaitu Ali bin Yusuf, dan tak lupa juga kepada isteri saya yang tersayang yang berada di Terengganu, iaitu Nur Jati binti Muhammad. Di kesempatan ini juga minta maaf sebab abang tak dapat balik kampung kerana bertugas demi negara kita, Malaysia. Saya 55000679 Laskar Kanan Kom Iza bin Gisari akan bertugas pada hari lebaran di stesen komunikasi TLDM Lumut. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya dan maaf zahir batin kepada suami dan anak-anak tercinta serta keluarga yang berada di Melaka dan Johor dengan ucapan selamat Hari Raya. 832303 Laskar Kelas 1 TLS Azmi bin Abu dari Markas Armada ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada bonda di kampung, adik-beradik, rakan-rakan yang mengenali diri ini, dengan harapan semoga kalian bergembira di lebaran ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum semua. Saya 835171 LK1 PRL Muhammad Aizam Hafifi Muhammad Yunus. Di pagi Syawal akan datang ini saya bertugas di Pengkalan TLDM Lumut sebagai staf keselamatan Pengkalan. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada keluarga, isteri di kampung serta warga ATM, khususnya TLDM yang bertugas di Bukit Syawal, dengan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Lieutenant Samsul Rahimah bin Saleh TLDM akan bertugas pada pagi Syawal sebagai pegawai keselamatan di Protela Lumut, Pangkalan TLDM Lumut. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya kepada kedua orang tua saya yang berada di kampung di Kedah, kepada tunang tersayang dan kepada seluruh warga ATM dan TLDM khasnya, dengan ucapan selamat Hari Raya maaf zahir dan batin. Saya 820612 Bintara Muda PRA Gaza Bigani. Pada pagi Syawal saya akan bertugas di Protela Lumut dengan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada keluarga saya di Tanah Merah Kelantan dan juga isteri saya di Manju Point Section 2 dengan ucapan selamat Hari Raya maaf zahir dan batin. Saya 55000285 Bintara Kanan PNK Nurlia binti Muhammad Adi. Pada hari raya ini saya bertugas di Pengkalan TLDM Lumut di Protela Lumut. Dengan ini saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada kedua orang tua saya di Batu Pahat Johor. Tidak lupa kepada suami tersayang dengan ucapan selamat Hari Raya maaf zahir dan batin.
Saya, Lieutenant Commander Muhammad Kamarudin bin K. Asnal, TLDM, Assistant Marshal Provost Proteda Lumut ataupun merangkap Pegawai Pemerintah Proteda Lumut. Pada tahun ini, saya tidak dapat beraya balik kampung kerana menjalankan tugas saya di Proteda Lumut sebagai Pegawai Pemerintah. Sebagai pasukan keselamatan, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada keluarga tercinta, anak-anak, kepada ibu yang berada di Batuas, Pulau Pinang, dan kepada semua anggota-anggota TLDM, terutamanya kepada warga Protela Lumut yang tidak dapat berhari raya, dengan ucapan selamat raya, maaf zahir batin, tabahkan hati menghadapi ujian ini di hari bulan Syawal yang mulia ini. Dengan ini, sekali lagi saya harapkan selamat bertugas dan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga Protela Lumut dan anggota-anggota TLDM seluruh Malaysia. Salam Aidilfitri. Kami dari Protela Lumut mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri.